Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anda semua pada hari ini? KSM harapkan kita semua gembira dan ceria di samping keluarga tercinta. Okey, macam biasalah kita mulakan dengan bacaan doa dulu. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Baiklah, tak nak buang-buang masa lagi. Jom kita mulakan dengan kisah yang pertama untuk hari ini. Okey, untuk kisah yang pertama pada hari ni Untuk kisah yang pertama ni, abang ada satu kisah yang diceritakan oleh Jeffrey Muin. Kisah ni berlaku masa Hari Raya tahun 2017 dekat sebuah rumah tinggal yang terletak dekat tebing Sungai Pahang di Kuala Bera. Dan rumah ni untuk pengetahuan anda semualah, rumah ni dah lama tak berpenghuni. Tapi setiap kali raya, keluarga Jeffrey ni akan balik untuk bersihkan rumah ni lah. Jadi, kalau anda semua dah bersedia nak dengar cerita ni, jom kita mulakan dengan kisah yang pertama ni. Masa tu bang, tahun 2017 tau. Malam raya. Dan macam biasalah bang, setiap kali hari raya, saya dengan keluarga akan balik ke kampung isteri saya dekat Kuala Bera sehari awal tau. Maksudnya besoknya nak raya, kita orang dah balik dah malam tu. Tujuan utamanya bang, kita orang nak bersihkan rumah tinggal yang dah lama tak ada penghuni tu. Rumah ni kan, dia terletak betul-betul tepi Sungai Pahang. Cuma 20 meter je daripada tebing Sungai Pahang tu bang. Kalau nak ceritakan lah dulu masa banjir besar tahun 2014 dulu, saya, pakcik isteri pernah kita orang redah air bah ni semata-mata nak ikat, nak tambat rumah ni supaya tak dihanyutkan arus. Dan masa tu 3 hari jugalah kita orang ni terpaksa berkampung, tinggal dekat pusat perlindungan sementara dekat masjid yang tak jauh daripada situ. Dan itulah dia bang sebenarnya kan, saya ni risaulah juga nak bawa anak kecil tidur dekat rumah tinggal macam ni lah kan. Yalah, masa tu anak saya baru umur 3 tahun tau. Itu yang sulung. Yang lagi seorang tu baru umur 7 bulan. Kira anak saya ni memang kecil-kecil lagi lah. Tapi yalah, nak buat macam mana bang, setiap tahun memang kami akan balik ke sini. Jadi nak tak nak, terpaksalah redahlah juga kan. Tapi sebelum masuk rumah tu, saya dah jadi kebiasaan saya lah. Saya akan bagi salam dulu. Assalamualaikum wa ala ibadillahis salihin. Dan sebelum masuk tu biasalah, bacalah doa apa yang kita tahu bang. Dan biasalah kan, rumah yang dah lama tak ada penghuni ni, bukan ada kita aja yang kat situ. Mestilah ada penghuni-penghuni lain yang tumpang kan. So, nak dijadikan cerita kan bang, malam tu lebih kurang pukul 11 malam lah saya dengan Angah ni, Angah isteri saya lah plan nak keluar sekejap, nak pergi ke Pekan Temerloh. Jadi masa tu saya dah siap-siap lah, dah start panaskan enjin kereta, tengah tunggu-tunggu si Angah tu nak bersiap aja. So saya duduk dalam kereta, dah start enjin kan. Dan tak lama lepas tu Angah pun keluar lah. Masa Angah keluar tu dalam keadaan gelap. Terus turun rumah tu kan, terus masuk duduk dekat sebelah saya tau. Dan sebelum gerak tu, jadi saya pun turunkan tingkap sikit lah ke dalam rumah dekat isteri saya. Sayang, abang gerak dulu Abang gerak dulu tau. Ui, nak ke mana tu? Siapa pula yang tanya tu? Ngah, kau dengar tak suara tadi tu? Dan masa tu kan bang, tiba-tiba saya ni dengar ada satu suara halus sangat tau. Dia macam menyampuk saya punya panggilan tadi tu. So saya dengan Angah ni dah
Kenapa pula ni kan? Dah berpandangan lah. Dan masing-masing dah terdiam tau masa ni. Suara yang saya dengar tu bang, dia macam suara budak perempuan tau. Tapi masa tu bang, dalam rumah tak ada pun seorang budak perempuan yang boleh bercakap. Yelah, anak saya baru umur 7 bulan kan. Anak sulung pun bercakap masih pelat lagi. Dan saya masa tu kan tak tunggu lama dah, terus masuk gear dan gerak lah. Dalam perjalanan tu bang, saya dengan Angah langsung tak cakap apa-apa pun pasal benda ni. Dan masing-masing ni macam cuba nak hadam tau apa yang jadi tadi tu. So, kita orang dah sampai Pekan Pahang tu kan, dah beli belah apa yang sepatutnya lah. Dalam pukul 1 pagi macam tu, kami nak patah balik lah, nak balik ke rumah semula. Dan bila dah sampai rumah, baru je kita orang keluar daripada kereta bang, kita orang dengar suara budak menangis kuat kat dalam rumah tau. Aduh, sudah. Anak siapa pula menangis ni ngah? Jadi masa tu kan bang, saya pun cepat-cepat lah bergegas masuk ke dalam. Dan nampaklah anak sepupu isteri saya ni menangis bang. Menangis tersedu-sedu. Dan isteri beritahu saya bang, anak buah dia ni menangis sejak daripada kita orang keluar tadi. Dan dia menangis tu dah 2 jam dah bang, tak berhenti-henti. Dan bila malam tu kan, saya ni tengok anak buah macam tu, makin lama saya rasa makin tak sedap hati tau. Takkanlah budak ni menangis sebab biasa-biasa je, 2 jam tu tak berhenti-henti. Dan saya yakin sangat-sangat bang, mesti ada benda yang kacau dia tau masa tu. So, lepas beberapa lama lah budak tu menangis. Dan budak tu akhirnya tertidur lah, sebab penat agaknya kan. Tapi persoalan dia lah sekarang ni, siapa sebenarnya yang tegur kami malam tadi? Dan itulah dia ya, kisah yang pertama ni, kisah daripada sahabat kita ni. Kadang-kadang kan, rumah yang dah lama tak ada penghuni tu bukanlah kosong macam yang kita sangka tau. Kalau kena bermalam dekat rumah tinggal, jangan lupa bagi salam, baca doa mana yang patutlah, mana yang kita tahu tu amalkanlah, buatlah sesuatu kan. Mana tahu kita bukan satu-satunya tetamu yang ada dekat situ. Sekian. Dan ini adalah kisah seram Malaysia yang pertama pada hari ini. Macam mana anda rasa dengan kisah yang pertama ni? Kisah pasal balik ke rumah pusaka. Rumah tu memang orang pergi jenguk setahun sekali aja. Itulah dia kan. Memanglah biasanya yang Abang KSM dengar, yang Abang KSM tahu pun, kalau rumah tu dah terlalu lama sangat ditinggalkan, memang ada sesuatu. Macam contohlah nanti kan, zaman-zaman bila raya ke apa ke, contoh, kalau kita nak balik kampung kan, biasanya macam Abang KSM, balik kampung tu terlalu ramai orang. Jadi, kita orang akan sewa homestay tau. Yalah, nak jaga aurat apa semua kan. So, bila sewa homestay tu, biasanya, homestay ni memang dah lama sangat tak ada orang sewa, ataupun tak ada orang masuk dalam tu. Itu yang kadang-kadang Abang KSM pernah sekali, kita orang satu family lah, bukannya Abang KSM seorang, dengan mak, ayah, adik-beradik pun ada duduk sekali kat situ. Tapi kan, Abang duduk dekat bilik yang tengah-tengah tau. Duduk dekat bilik yang tengah tu, time bila kita nak solat, terasa tau, rasa lain macam sangat bila kita solat dekat dalam bilik tu tau. Memang rasa macam ada sesuatu yang mengganggu lah, tapi kita tak nampak. Itulah dia yang bagusnya, Alhamdulillah tak nampak. Okeylah, tak nak kita buang-buang masa lagi. Jom kita teruskan dengan kisah yang kedua pada hari ini. Malam yang sunyi dengan pejabat yang lengang, cuma ada bunyi kipas siling aja berpusing, slow sangat tau. Dan yelah biasalah, bila kerja malam ni memang kita akan selalu bosan sangat kan. Tapi kadang-kadang
ada benda yang buat mata kita ni terus segar tau. Jantung dah duk-dam. Dan itulah yang berlaku pada sahabat kita Syida. Satu malam, masa dia tengah bersahur, dia nampak sesuatu. Ataupun lebih tepat lagi, dia nampak seseorang. Tapi bila dia selidik balik, orang tu tak sepatutnya ada dekat situ. Dan inilah kisah yang dikongsikan oleh Asuka Hani 504. Jom kita dengarkan sama-sama. Tahun 2004 bang masa tu saya ni baru je habis lepas SPM lah. Dan saya masa tu kerja dekat satu syarikat telekomunikasi dan tugas saya masa tu memang saya ni permanent night shift tau. Dan setiap malam bang, saya kerja bertiga dengan 2 orang lagi rakan setugas lah. Tapi malam tu, kebetulan lah malam kejadian tu, kita orang kerja 2 orang je. Supervisor saya ni dia off day. Jadi tinggallah saya berdua je dengan seorang lagi kawan saya. Nama kawan saya ni Sharon tau bang. Okey. Malam tu kan jam dah pukul 2 pagi tau. Jadi saya ni dah pukul 2 pagi kan, kita ni bulan puasa kan. Jadi kita fikir pergi sahur lah. Jadi saya pun teruslah pergi ke pantry untuk nak bersahur. Dan biasanya bang, bila saya duduk dalam pantry untuk nak bersahur ni, saya akan duduk menghadap dinding kalau saya makan tu lah Tapi malam tu entah kenapa saya ni duduk mengiring sikit tau. Daripada sudut saya duduk tu, mata saya boleh nampak kawasan kosong dekat tepi pantry. Okey, korang bayangkan tengah sedap-sedap saya makan. Tiba-tiba saya nampak Sharon tau. Sharon kawan saya tu, dia lalu depan saya. Sharon. Ini kenapa semacam je ni dah kenapa? Dan yang peliknya bang, dia masa tu dia jalan nonong aja tau, laju aja. Terus jalan aras tandas dan langsung dia tak tegur saya. Padahal si Sharon ni dia memang orang yang boleh kata jenis yang peramah tau bang. Biasanya kan kalau dia lalu pun tak ada benda nak cakap pun, dia mesti akan cakap sesuatu. Hai ke, hoi ke, hi ke benda kan, dia mesti akan cakap sesuatu. Tapi malam tu dia langsung tak pandang saya. Dia toleh saya pun tidak, cakap apa pun tidak tau. Dan masa ni kan saya pun lantak dia lah, makan lagi tau, sambung makan-makan Tengah makan-makan tu, saya tak tahulah, tiba-tiba je saya rasa tak sedap hati. Tapi yelah, disebabkan bulan puasa saya fikir kan, saya pun tak ada apa-apa lah kot. Saya pun teruskan lagi, makan lagi tau. Makan. Tunggulah sambil-sambil tu, tunggu si Sharon ni keluar daripada tandas. So saya makan Makan 5 minit tak ada lagi, 10 minit tak keluar juga. Saya makan dah setengah jam dah bang. Pinggan makan saya tadi tu dah siap cuci, bekas bekal saya pun dah siap cuci dah. Tapi masih tak ada kelibat Sharon ni keluar daripada pintu tandas tu. Saya macam peliklah saya kan. Ini lama betul dalam tandas, berak batu ke apa? Disebabkan rasa ingin tahu ni makin kuat bang, jadi saya pun bangun dan pergi ke tandas kat belakang tu. So saya pun tolak pintu belahan tau. Dan bila saya tengok dalam tu, kosong bang, kosong. Dengan lantai kering, tak ada tanda-tanda pun yang ada orang baru guna tandas tu tau. Dan masa tu kan, otak saya ni macam masih loading lagi tau, masih cuba nak cari jawapan. Sharon? Mana pula si Sharon ni? Saya malam tu kan siap masuk lagi ke dalam tandas tu. Saya cuci tangan, cuci muka, cuba nak hilangkan rasa tak sedap hati saya tu lah. Dan dah siap tu semua kan, saya pun terus patah balik, jalan nak balik ke office tau. Sampai je dekat depan pintu office, saya tengok si Sharon tu tengah duduk dekat kursi dengan kepala dah macam ni. Dia ni bila masa pula dia keluar ni?
Saya masa ni saya ketuklah pintu dia kan. Dan dia terus buka pintu untuk saya tau. Dan saya masuk, saya tanya dia, Sharon, Tadi you ada pergi toilet ke? Mana ada? I tak ada pergi mana pun lah. I tinggal sini office lah. Takut nanti ada korang masuk mah. Kenapa ni? Tak ada apa-apa lah. Bulat mata saya bang dengar jawapan dia. Terus hati saya ni rasa macam tak sedap hati sangat tau. Rasa lain macam sangat tau. Ini kenapa? Kenapa ni? Apa jadi ya? Dan saya tahu bang dia dah tanya-tanya macam tu. Tapi kalau saya cerita sekarang ni, nanti dia pun takut. Bila dia takut, saya pun takut kan. Saya cakap macam ni, tak ada apa-apa lah. Nantilah pukul 5 pagi nanti dah terang sikit, nanti bawa I cerita dekat you. Sekarang tak mau fikir apa-apa dululah. Dan sepanjang baki waktu kerja pagi tu bang, saya nampaklah si Sharon ni dah macam hara dah dia tau. Resah je buat apa benda semua tak kena tau. Dan dia sebenarnya tak sabar nak tahu agaknya lah kan. Dan tepat pukul 6 pagi tu, dan masa matahari dah keluar lah, barulah saya nak mula cerita. Saya pun beritahulah dekat dia yang saya nampak dia lalu dekat pantry masa saya tengah sahur tadi. Tapi bila saya pergi periksa tandas, saya tengok dia dekat dalam tandas tu, tak ada, kosong kan. Terus muka pucat lesi tau bang. I tak keluar pun lah. Betul tau, I duduk sini saja, langsung tak ada pergi mana-mana. Dan bulu roma saya dengar dia cakap macam tu, walaupun memang kita tahu bukan dia kan. Terus meremang-remang semacam je tau. Dan kita orang dah berpandang-pandangan dah masa tu tau. Ya, barulah kami sedar malam tu bukan kami berdua je yang ada dekat dalam office. Dan sebenarnya kan bang, sebenarnya banyak lagi kejadian seram yang jadi dekat tempat kerja saya ni. Tapi entah kenapa, ni zaman dulu pun cerita kan. Dulu hati kita orang ni memang kental. Tapi sekarang ni bila fikir-fikir balik, terasa seram juga kalau duduk kat situ dulu kan. Dan itulah dia kisah daripada kawan kita Hani Asuka ni kan. Kadang-kadang kan kita rasa yang kita ni sorang-sorang, kita dekat dalam office ke dekat rumah tu, kita rasa macam kita sorang-sorang tak ada apa-apa. Tapi hakikatnya sebenarnya ada banyak benda yang ada dekat keliling kita. Cuma kita je yang tak nampak. Dan sebelum nak menegur tu lah, pastikan yang nak ditegur tu betul-betul manusia. Kalau tak, baiklah buat-buat tak nampak, buat-buat tak perasan, buat-buat tak rasa apa je lah. Sekian. Dan ini adalah kisah seram Malaysia yang kedua pada hari ni. Macam mana anda rasa dengan kisah yang kedua ni? Menarik tak menarik kan? Kisah pasal sahur dekat office. Nampak kawan dia jalan pergi tandas. Rupa-rupanya kawan dia tak ada pergi mana pun. Kawan dia ada je dekat tempat duduk. Tak pasal-pasal je. Okeylah. Pada sahabat-sahabat kita yang mana ada kisah yang kisah seram, kisah yang misteri ke apa, bolehlah share dekat abang. Nanti kita boleh sharekan sama-sama dekat sini. Okey. Tak nak buang-buang masa lagi, jom kita teruskan dengan kisah yang ketiga pada hari ini. Okey, disebabkan ada satu pendengar kita ni, nama dia Azman Zira, abang ada baca komen lah. Dia ada cerita pengalaman dia tau. Tapi dia cerita pasal benda ni, abang ni pula teringat satu kisah yang lebih kurang sama macam kisah dia. Jadi kali ni abang nak kongsi pula satu cerita yang memang boleh buatkan bulu roma naik tau. Dan macam kisah Azman Zira tu, cerita ni pun ada bunyi-bunyi aneh. Tapi yang ini lebih menyeramkan lagi. Jadi, jom kita dengarkan sama-sama kisah ni.
Malam tu bang, saya ni baru aja nak lelapkan mata tau. Dan anak-anak saya yang 2 orang tu pun dah tidur lena dah. Jadi, rumah masa tu memang sunyi lah. Kalau tak, memang bising dengan suara budak-budak tu je lah bang. Okey, malam tu kan tengah saya cuba nak lelapkan mata tu, tiba-tiba saya dengar macam ni. Bunyi apa pula tu? Astagfirullahaladzim. Sudah. Siapa pula aku masuk rumah malam-malam macam ni? Masa tu kan bang, saya ni daripada dengar bunyi tung-tung, macam ada orang ketuk-ketuk. Lepas tu saya dapat dengar dengan jelas bunyi macam ada orang duduk seret-seret kursi daripada tingkat atas tau. Dan saya ni off call lah bang. Kita tengah mamai-mamai kan, dan suasana memang tengah senyap. Saya dengar tu kuat tau, tersentak saya. Dan saya cuba dengar betul-betul. Dan bunyi tu makin lama makin kuat pula, makin jelas. Dan lepas tu kan, saya dengar pula bunyi macam ada orang unggah barang tau. Kedengaran bunyi macam kotak kena tarik, berabut diseret. Padahal dekat tingkat atas rumah saya ni bang, rumah kosong, tak ada orang pun duduk dekat atas tu. Jadi masa ni kan, saya pun bangun slow-slow kan. Saya tengok jam, dah pukul 2 pagi dah ni. Saya pun jeling dekat anak-anak, tengok dia orang semua memang tengah lena tidur lah kan. Apa benda pula ni? Dalam hati saya ni bang, saya cuba yakinkan diri, yelah, mungkinlah itu bunyi kucing ke, bunyi angin ke. Yelah, kita ni nak cuba positifkan diri, tak naklah takut kan. Yelah, apa-apa je lah masa tu kita fikir. Tapi kan, makin saya dengar, makin macam tak mungkin lah kan. Takkan kucing boleh seret perabot pula. Jadi saya pun pandang siling tu lama tau, saya tenung tau. Dan bunyi tu betul-betul ada dekat atas kepala saya. Terus saya rasa macam tak sedap hati tau. Dan benda tu kan, dia seolah-olah macam ada sesuatu dekat atas tu. Dia sengaja buat bising, nak takut-takutkan saya tau. Sebab setiap kali saya pandang je, setiap kali saya pandang dia akan bunyi tau. Tapi makin lama bang, makin kuat pula bunyinya tu. Dan kali ni bang, saya dengar bunyi tapak kaki pula duk berjalan tau. Munda mandi dekat atas tu. Astaghfirullahaladzim, ya Allah. Astaghfirullahaladzim, ya Allah, tak boleh jadi macam ni. Jadi bang, masa tu kan, saya terus capai telefon, saya buka surah Ruqyah tau. Yelah, saja saya pasang kuat-kuat biar yang kat atas tu dengar lah. Tapi bila saya buat macam tu bang, bunyi tu masih ada, makin kuat lagi ada lah. Dan akhirnya saya ambil keputusan untuk azan bang. Saya tarik nafas dalam-dalam. Saya berdiri ni betul-betul dekat bawah tempat yang berbunyi tu datang kan. So saya nekat je bang masa ni, nak jadi apa pun jadilah. Saya nekat je. Saya pun laungkan azan ni sekuat hati tau. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan masa tu bang, bulu tengkuk saya memang meremang-remang habis tau. Dengan bunyi atas tu makin rancak bila saya azan kan. Dan saya dapat rasakan macam ada sesuatu tengah perhatikan saya daripada atas tau. Tapi saya teruskan juga bang. Saya azan sampailah habis bang. Sebaik saja saya habis azan, bunyi-bunyi dekat atas tu terus senyap. Dan saya macam saya diam kejap tau. Saya perhatikan lagi kan. Saya tunggu lagi lah kot dia nak bunyi lagi ke apa kan. Tapi sunyi bang, langsung dah tak ada bunyi tau. Dan saya duduk atas katil masa ni kan.
Hati ni masih berdebar lagi tau. Tuk-tuk kan. Saya tengok anak saya tersedar sikit kan. Mamai-mamai tengok saya masa tu. Ya? Kenapa ni ya? Terbangun pula dia. Tak ada apa-apa lah, tak ada apa-apa. Dah, adik tidur balik lah. Jadi masa tu saya pun pujuk lah anak saya tu, suruh dia tidur. Saya duk usap kepala dia, suruh dia tidur balik. Tapi bang, saya sendiri, saya tak boleh nak tidur sampai ke pagi tau. Dan sejak daripada malam tu bang, bunyi seritan kursi tu tak pernah muncul lagi dah. Itu sekali je. Bila dah kena azan terus tersenyap bang orang kat atas tu. Sekian. Mulai TV ada sengatan his. Dia harap ngajak gojek. Terus lakon ngajak gelut ke. Kalau ada apa-apa yang datang, jangan takut dan jangan lari. Itu semuanya hanya coba. Dan ini adalah kisah seram Malaysia yang terakhir pada hari ini. Semoga anda semua terhibur dengan kisah-kisah yang Abang KSM sampaikan ya. Yalah, Abang KSM nak minta ampun, nak minta maaf kalau tadi tu Abang ada tersilap kata ataupun ada terkasar bahasa. Harap sahabat semua dapat maafkan Abang. Mana yang belum like tu, tekanlah button like tu dulu. Mana yang belum subscribe tu, tekanlah button subscribe tu dulu. Supportlah channel KSM. Kita kan geng. So, dengan ini berakhirlah sudah kisah seram Malaysia untuk hari ini. Jumpa lagi esok ya. Pukul 4 petang. Jangan lupa tau. Terima kasih semua. Assalamualaikum.